nak sampai rumah customer, masuk lagi order. Dah dapat order yang keempat. Yahoo! Wey, dapat order lagi. Order yang kelima kita dah dapat. Ui, triple order lah, bye. Hei, mantap. Yahoo! Mari kita collect triple order. Order pertama kita dah dapat pada jam 7.38. 124. Dua ni bukan? Ni je. Okey, terima kasih. Okey, kita hantar pun tak jauh. 3.9 kilo je. Alhamdulillah. Alright. Hari ni aku start awal sikit. Pukul 7.30 aku dah start. Aku baru je buka dalam 7.33 itu dah dapat order. So ni order yang pertama, kita hantar ke Bukit Mewah. Tak jauh pun daripada kedai tadi. So kita hantar dulu yang first. Hari ni kita tak tahu kita dapat berapa. Kita ambil je mana yang ada. Dapat 7-8 order pun okey, alhamdulillah. And aku tak main shift hari ni. Sebab kita tahulah shift ni susah sikit nak dapat dekat area Bangi Kajang ni. So hari ni kita main open. Tengoklah dia hantar aku sampai ke mana. Putrajaya ke. Aku jalan je. 5 minutes later. Hello bos. 9/10. Yeah, GrabFood. Okay bos, thank you. Kita di Bukit Mewah, order yang pertama. So, selalu aku masuk sini bila aku hantar order malam. So aku tak nampak sangat suasana pagi dia dekat sini. Bila masuk pagi ni cantik juga kawasan perumahan sini. Kalau malam dia tak nampak sangat. Yang ni baru nampak suasana dia. Alhamdulillah, tengah cari rumah customer dapat lagi order. Cantik. Kita hantar yang ni dulu, nombor 6. Okey, yang ni. Okey. Sharon Betul? Okey. Ya? Yeah? Sini boleh? Okey. Thank you. Order yang pertama settle, delivered RM5.50. Rezeki pertama kita hari ni, alhamdulillah. So rezeki kedua kita ke mana? Ke Seksyen 7 Benar Bangi, Kuih Kitchen. Okey, yang ni jauh sikit aku nak pick up. Dalam 6.4 km nak pick up saja. So tak apa. Sebab pagi lagi kan, cuaca pun masih sejuk, kita santai-santai je. Apa lagi? Marilah kita, let's go on. Kita dah sampai Kuih Kitchen, Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. 046 ada bang? 046. Belum lagi Nombor kau bang? Oh ni ke? Betul, 046. Okey, baik. Abang ni tulis pakai marker merah, jadi tak nampak plastiknya pun nak seakan-akan sama color ni. Okey, tak apa, kita dah collect order yang kedua daripada Kuih Kitchen. Kita hantar ke Tropicana Heights. Okey, jauh dia pun sama macam nak pick up tadi, 6.2 km. Oh, tak. Pick up 6.2 km, hantar pun 6.2 km. So total untuk dua order ni lebih kurang
13 kilo lah anggaran. So bayaran dia aku tak pasti dapat berapa. So kita hantar je dulu. Okay, kita jumpa di destinasi customer. Let's go on. Meanwhile, kita dapat macam tadi lagi. Alhamdulillah. Nak sampai rumah customer, masuk lagi order. Alhamdulillah, syukur. So rumah customer lagi 700 meter je. Kita dah dapat order yang ketiga. Alhamdulillah, hari ni order sangat baik. Tak putus lah orang kata kan. Tak sampai lagi rumah customer, dah dapat order yang kedua. Tak sampai lagi rumah customer yang kedua, dia dapat order yang ketiga. Alhamdulillah. Harap kita macam gini lah ya, rezeki kita kan. Okay, 25 yang hujung sekali. Kuih kitchen. Tekan bel dulu. Assalamualaikum. Nah adik, boleh? Okey. Sama. Delivered yang kedua, RM9.30. Alhamdulillah. Tapi agak kurang fair lah. Sebab kita berjalan pick up 6km, hantar pun 6km, total 12km. Tapi kita dapat RM9 je. Tapi tak apa, rezeki kita setakat tu je kan. So jangan nak persoalkan lah. Kita pick up dekat restoran Irfan Bistro. Aku rasa kedai mamak ni. Bistro ni selalu kedai mamak kan. Sejauh 3.1 km Bandar Tek. Okay, tak jauh sangat pun. Sebab memang kita pun dah ke arah Bandar Tek ni. 6 minit. Okay, kita collect order yang ketiga pula. Apa lagi korang? Korang pula. Let's go on. Irfan Bistro. Okay, yang ni betul lah, tengok keadaan kedai mamak tu. Kedai Irfan Bistro ni first time aku collect juga. So harapnya dah siap lah. Sebab tadi aku dapat notification katanya order anda sedia untuk di pick up. Kita tengoklah dulu ordernya dah siap ke belum. Nombor 232. Grab ada bos? Tolong matau ni. 232. Okay. Order is ready. Check. Call it. Ui, rezeki hantar 2.5 km je. 5 minit. Dekat je. Harapnya kita dapat macam tadi lah ya. Nak sampai rumah customer, masuk lagi order. Kita hantar ke mana ni? Oh, Taman Harmoni. Okey, baik. Tahu. Mari kita menghantarnya. Hijau. Jap. Tunggu aku jalan baru kasih merah. Macam gitu. Sampai dah Taman Harmoni, dekat je. Baru sampai Taman Harmoni, masuk lagi order. Alhamdulillah. Doa kita termakbul. Dah dapat order yang keempat. Yahoo! Tapi tak tahu dia hantar mana kan. Tadi first order daripada Kajang Utama, dia hantar ke Bukit Mewah. Lepas tu dia tarik ke Bangi seksi 7 pula. Seksi 7 dia tarik ke Tropicana Heights, nak ke area Semenyi. Lepas tu dia tarik ke sini pula, Bandar Tek ni. Order keempat aku tak tahulah dia tarik mana. 82. Tio Okey. Alright, welcome. Settle order yang ketiga. Delivered RM5.30. Alhamdulillah. Order yang keempat kita ambil kedai mamak juga, restoran Alif, Bandar Tek. 9 minit juga nak ke sana. 4.1 km. Tapi aku rasa hantar pun dekat juga sebab fare dia RM4 je nak hantar. So rezeki kita
So kita collect lah dulu. Restoran Alif, order yang keempat. Okey. Jumpa korang di kedai Mama. Let's go on. A lot of boring math later. Restoran Alif. Okey, sampai. Sini pun selalu aku datang, kedai dia ramai juga. Penuh ha. Tapi selalu aku datang, dia punya order dah siap. Kali ni dah siap belum? Bos, 903. 903. Nasi lemak daun pisang 12. Banyak. Order is ready, check and collect. Kita hantar customer yang keempat ni. Wah, 1.3 km je. Rezeki lah hari ni. Hantar dekat, tapi banyak yang pick up jauh. Macam ni tadi nak pick up tak silap 4 kilo Nak hantar 1.3 km je. Dekat je. Wey, dapat order lagi. Alhamdulillah. Order yang kelima kita dah dapat. Aku tak habis cakap lagi, dah dapat order yang kelima. Rezeki betul lah hari ni. Cepat je dapat order. Alhamdulillah. Allah pemudahkan urusan kita. Kita kena bersyukur. Kita di Anggerik, Taman Anggerik kot tak silap aku. Customer punya nombor 3. Okay, so ganjil belah sini. Nombor 3 yang ni okay, betul. Ada terus note, kita kena tunggulah customer tu keluar ambil. Kalau ada note tak apa, boleh tinggal. Kom. Lama dah aku tunggu. Tak tanya ni. Okey, janji aku dah ambil gambar. Order yang kelima dia tarik tak main-main Dia suruh aku pick up 8.8 km mat. 11 minit. Kita sekarang dekat Bandar Tek. Dia suruh pick up dekat 1:07 pagi Bandar Baru Bangi. Jauh. Tak ada rider ke belah sana sampai aku pun kena pick up. Aku dekat Bandar Tek ni. 2 hours later. Hei, sampai dah Seksyen 7 Bandar Baru Bangi balik. Daripada Bandar Tek nak tercabut pinggang aku. Kita nak collect sate 7 pagi. Okey, sampai. Okey, baik. Nombor berapa? 901F. Berapa? 901F. 901? 901F. Adam, ada masuk tak Grab? 901F. Lontong kering 6. Ada? Okey, baik. Early the next morning. Okey, sama. Tapi aku sampai tadi, dia punya order baru nak buat lah. Kiranya dia baru nak print kertas tu apa yang aku order. So aku sidai sikit kan. Nak dekat 15 minit juga lah sidai. Aku tengok atas meja tadi banyak dah order. Sekali tengok nombor aku tak ada. Kalau kita check collect. Kita hantar order yang kelima, 5.6 kilo, 12 minit Apa? Kat mana ni? Taman Bukit Meringin. Okey, tahu. Mari kita menghantar. Alhamdulillah. Masih yang sama lagi. Nak sampai rumah customer aja masuk order. Tapi ni kita dapat double. Berkemungkinan aku agak risau sikit kalau main area ni. Sebab dia dah dekat dengan IOI City Mall Putrajaya.
Aku takut je nak tekan ni. Nak tengok location dia dekat mana. Harapnya bukan IOI lah Aku malas betul nak masuk dalam mall. Habis masa lah. Jalan cek kedai je. Habis masa dah. Okey, ni. Customer ni tadi bagi tahu letak atas meja putih. Okey, baik. Saya izin masuk Panas nak kat luar. Ini meja putih. Saya letak sini. Oh, baik. Bang, baik. Saya letak itu Okey. Okey. Delivered order yang kelima. RM10.90. RM10.90 dan kena sidai 15 minit. Kita tengok dulu order apa yang kita dapat ni. Order yang ke-6 dan juga yang ke-7. Oh, di Central Mall. Sebelum IOI, nasib baik. Hantar ke cantik lah. Hantar ke Jet Hill dengan Sungai Ramal Luar. Ui, triple order lah bye. Kita dapat 7, 8, ni tadi 5, 6, 7, 8. 8 order dah kita dah dapat. Yeah, boy. Hei, mantap. Nasib baik sebelum IOI. Yang ni aku boleh collect. Mari kita collect triple order. Let's go! Dan nak sampai di Central Mall ni, aku baru perasan triple order ni satu order cash, dua lagi order GrabPay. So jadi aku dah check dah customer yang bayar cash tu, aku bagi tahu siap-siap. Terus standby kan duit cukup lah secukupnya ataupun bayar pakai QR lah. Sebab aku ada cash 100 keping je. Mana boleh nak bagi baki kalau dia bagi 50 ke apa kan. So kita check siap-siap, senang. Dia dah tahu kalau dia tak ada duit kecil pun, dia bayar QR pun tak apa. Okay, order pertama kita collect dekat restoran Ilyas Maju ni. Tadi aku dapat notification katanya order dah siap. So kita arrive. Order is ready. Oh, dekat sini kita collect 2 order. $880, $802, cantik. Okey, 2 order dah siap. Order is ready, check and collect. Lagi satu nasi lemak maklum. Okey, depan tu sikit je. Kita simpan ni sekejap. Alright. 2 order settle. 1 lagi. Nasi lemak maklum. Okey, sinilah kejap. Oh. Nasi lemak madung. Kuah kacang 1 pack. Tu je dia order. $752. Okey, siap. Triple order kita dah collect. Kuah kacang je dia order. Tak depan je lah. Okey, kita hantar order yang pertama di Pangsapuri Gapura Bayu. 10.6 kilometer 14 minit. Hei, memang beralih sebelah lah buah pinggang aku. Okey, jom kita hantar order yang ke-6, ke-7 dan juga yang ke-8. Let's go on. 1 week later. Okey, sampai. Oh, tak apa, tak apa.
Okey. Alright, thank you. Okey, first order. First order apa? Order yang ke-6 dah settle. Order yang kedua 5.2 km ni. Hei, jauh-jauh pula people. Order ke-7 dan juga order yang ke-8 ni alhamdulillah dekat. Tapi aku nak ke patah balik lah. Maksudnya aku sekarang dekat Jehil, kita kena hantar ke Sungai Ramal. So kita kena keluar balik. Okey, sampai order yang ke-7. Mana yang nak hantar ni? Okey, ni kat baik sama. Okey, order ke-7 settle. Last order. Alhamdulillah dekat je, 2.5 km. Okey, jom. Dia tulis note. Pass to guard post. Okey. Kita hantar di guard post. Jam pun dah menunjukkan pukul 10. So cuaca dah panas. So ni last order aku. Lepas tu kita balik. Okey, sini. Note dia bagi tahu tinggal dekat guard post. So kita tinggal. Okey, settle ambil gambar. Selesai order yang ke-8. RM22.70. Alhamdulillah, syukur awak beri rezeki lebih hari ni untuk aku. Alhamdulillah, misi kita selesai hari ni. Kita dapat 8 order. So total yang kita dapat hari ni RM62.10. Alhamdulillah, kita dapat rezeki lebih. So sekarang dah pukul 10, cuaca pun dah panas. Aku nak balik dulu. So terima kasih korang yang menonton video ni sampai habis. Ya, aku appreciate sangat. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Let's go on.